Kalau pintu Rafah dah dibuka, kenapa sumut berlayar lagi? Kerana pintu Rafah dibuka pada 10 hari bulan Oktober. 6 hari selepas berakhirnya sumut 2025. Sampailah hari ini, 6 bulan selepas perjanjian tersebut ditandatangani, Israel masih lagi menghadkan jumlah kapal, jumlah bantuan makanan yang masuk di bawah pintu Rafah. Israel masih hanya membenarkan secara purata daripada 10 hari bulan September 2025, 10 hari bulan Oktober 2025 hingga 10 hari bulan April 10 hari bulan April 2026, 6 bulan. Dan data yang dikeluarkan oleh PBB menunjukkan hanya 60 trak bantuan dibenarkan masuk. Sedangkan dalam perjanjian asal, Israel mesti membenarkan 600 trak bantuan dibawa masuk. Dan Israel masih melarang bantuan perubatan dibawa masuk. Israel masih melarang bantuan perkhemahan untuk rakyat Palestin, sama ada musim sejuk ataupun musim apa, dilarang masuk. Dan Israel masih tidak membenarkan sebarang bantuan untuk program pendidikan rakyat Palestin dibawa masuk. Jadi setelah melihat semua kesan ni, Sumut 2 dilancar. Sumut Flotilla 2026 dilancar untuk membolehkan pada 22 hari bulan April. Ingat, Sumut 1 tarikh keramat dia apa? 22 September. Apa tarikh keramat 22 September? Persidangan United Nations General Assembly. Usul yang dibawa oleh Arab Saudi disokong oleh Kanada. Kenapa Sumut berlayar? Nak desak negara-negara yang ada dalam Eropah menyatakan sokongan kepada Palestin mereka. Apa pencapaian dia? Pengundian 22 hari bulan September ketika Sumut berada di lautan. Beratus-ratus bandar di seluruh Eropah mengadakan demonstrasi. Akhirnya negara-negara Eropah kecuali Jerman dan Itali menyokong untuk menyokong pembentukan Palestin mereka. Tahun ni ingat tarikh 22 April pula. Bila Sumut berlayar 22 April akan ada perhimpunan ahli Parlimen Eropah ataupun dipanggil EU Parliament Members, di mana di Brussels, Belgium. Jadi 22 hari bulan April adalah tarikh keramat. Sumut bergerak di perairan untuk menimbulkan ketegangan dan menimbulkan semula perhatian dunia. Malaysia tak peduli, tak apa. Yang paling penting adalah ahli-ahli daripada masyarakat awam daripada Eropah kena peduli. Kita bawa banyak pelayar dan banyak keadaan daripada Eropah kerana pada 22 hari bulan April di Brussels 300 lebih ahli Parlimen Eropah akan bersidang. Telah didesak daripada gerakan NGO rakan-rakan Sumut di darat. Persidangan ahli Parlimen Eropah mestilah mengutamakan 3 benda. Pertama, mereka mestilah mengeluarkan resolusi bahawa mereka membantah sekatan dan meminta Israel memenuhi syarat membenarkan 600 trak bantuan masuk. Itu permintaan yang pertama. Yang kedua, permintaan adalah selain trak bantuan, dalam permintaan pertama, selain trak bantuan makanan, Israel hendaklah membenarkan 600 trak ini juga membawa masuk bekalan perubatan kerana ada 170,000 rakyat Palestin masih lagi cedera. Ada 32,000 ibu yang sedang hamil, daripada hamil 3 bulan sampailah menanti hari untuk dilahirkan. Yang kedua, kita minta bahawa terdesakan untuk meminta Israel berundur penuh daripada tanah yang diduduki. Kerana untuk pengetahuan tuan-tuan, Gaza ni 52% masih lagi diduduki oleh Israel. Jadi kalau tuan-tuan tengok peta Gaza tu, garis merah itu sepatutnya Israel dah keluar. Tapi Israel masih lagi mengepung di bawah garis biru. Jadi untuk itu orang Palestin hanya boleh bergerak 48%. Gaza ni sempit. Dia satu wilayah 365 km persegi. Kemungkinan besar Sabak Berenam atau Tanjung Karang. Dan dia berada di tepi pantai. Pantai dia panjang 40 km. Jadi bila hanya 42% mereka dibenarkan, 48% tanah tu dibenarkan bergerak. Dan orang Palestin dalam keadaan habis rumah dia dimusnahkan. 90% bangunan di Palestin telah dibom sepanjang 740 hari. Israel bom tak berhenti bermula daripada 7 Oktober 2023 sampai sekarang. Jadi saya harap tuan-tuan yang ada sekarang 10,000 orang ada kefahaman bahawa pelayaran Sumut bukan tentang memberi makanan saja. Ia lebih kepada untuk menimbulkan tekanan politik melalui apa disebut armada Sumut bergerak di laut. Apa yang akan dapat respon adalah armada penyokong-penyokong Palestin yang berada di darat, iaitu mereka yang akan menentang sebarang bentuk perairan Palestin. Akan ada demonstrasi. Jadi demonstrasi pada 22 hari bulan April dijangka boleh mencapai sampai 100 bandar raya dan bandar di Eropah. Dan kita harap kira-kira 10 juta orang akan keluar kerana Itali saja dulu pernah keluar sampai 6 juta di 70 bandar. Tapi kali ini kita rasa peak dia mungkinlah tak setinggi itu. Tapi kita masih berharap 60 ke 100 bandar raya dan bandar di seluruh Eropah, di 27 negara kesatuan Eropah. Kerana Eropah ni ada 54 negara, tapi yang menjadi negara EU 26 plus Britain yang belum lagi keluar sepenuhnya daripada EU 1 jadi 27.
Jadi dengan harapan 27 negara ni di mana 300 lebih ahli parlimen mereka bersidang, mereka membawa usul bahawa tekanan kepada negara mereka, dan ni ahli parlimen Eropah, tekanan kepada negara-negara iaitu 26 negara Eropah plus 1 United Kingdom adalah menekan Israel agar mematuhi, membenarkan lori bantuan yang masuk daripada pintu Rafah tidak 60 sehari, tapi mestilah mencapai 600 truk lori bantuan setiap hari. Baik. Banyak orang kata, kenapa nak datang melalui laut sedangkan tak dapat hantar melalui jalan darat? Ini saya cerita masalah kita. Kita baca headline je. Israel telah mencipta headline pintu Rafah dibuka berdasarkan keputusan di mana mereka bersetuju menandatangani perjanjian ceasefire yang diatur oleh Mesir, Turki dan Amerika Syarikat. Tapi tuan-tuan, orang kita ni malas nak cari data. Pintu Rafah dibuka, tapi data dia hanya 60 truk bantuan dibenarkan masuk setiap hari. Data ni datang daripada siapa? Daripada United Nations. Jadi tujuan pelayaran ini adalah kalau dulu langsung ditutup, kita belayar sumut habis 4 hari bulan, Oktober 10 hari bulan boleh capai gencatan senjata. Kita yakin kita ada kekuatan untuk armada laut menyalakan api di darat. Apabila lebih ramai orang keluar dan menyalakan demonstrasi di barat, negara-negara barat yang mempunyai kuasa menekan Israel akan menekan Israel supaya pintu Gaza ditambah. Jumlah truk pintu Gaza yang dibenarkan masuk bantuan makanan ditambah daripada 60 pergi kepada maksimum 600 truk seperti mana yang telah pun dipersetujui dalam perjanjian. Maka saya bagi tahu, bagi mereka yang selalu menganggap pelayaran sumut ni kenapa tak masuk pintu darat, dia pun dengar sumut bergerak baru dia nak buka cerita. Dia bila sumut berlayar barulah dia nak gerakkan gerakan anti sumut. Sebelum tu dia tak ambil berat tentang nasib rakyat Palestin. Dia cuma nak mempertikaikan sebab sumut ini dikatakan membazir, sumut ini dikatakan akan gagal. Tapi sebelum tu dia tak pernah dengar dan dia tak tahu pun kisah rakyat Palestin. Dia tak tahu bahawa rakyat Palestin selama 6 bulan perjanjian telah menerima bantuan yang sangat sedikit. 60 truk. Sebelum tu dia main politik. Dia sibuk dengan politik. Bantai sana, bantai sini. Bila sumut belayar-belayar, dia nak jadikan sumut bahan politik. Jadi kata dia sumut ni bodoh. Kenapa tak pergi bergerak melalui jalan darat? Kita kata dekat dia, kamu tak pernah ambil berat. Selama ni kamu tak tahu. Hari ke hari. Kamu tak pernah tahu bahawa pintu Rafah hanya dibuka dengan taktik yang sangat jahat oleh Israel. Dibenarkan 60 truk je masuk sehari. Sedangkan rakyat Palestin memerlukan 600 truk. Dalam perjanjian yang dicapai 6 bulan sudah disebut 600 truk. Itu saya nak jelaskan kepada tuan-tuan, walaupun saya harap orang Malaysia dah tahu. Kerana sumut ni dah panjang. Sumut ni dah berusaha daripada dulu. Kisah Palestin kita stream hari-hari. Tapi masalah dia, orang Malaysia dia suka headline. Pintu Rafah dibuka. Pintu Rafah dibuka. Dia suka headline. Barang-barang yang dibawa oleh sumut akan dirampas. Dia tak pernah faham apa yang disebut sebagai kejayaan dipanggil untouchable. Kejayaan yang tak dapat diukur dengan tulisan mata kasar. Kejayaan mencetuskan demonstrasi. Kejayaan untuk mengheret pemimpin-pemimpin Eropah berubah fikiran. Sebab tu dalam gerakan sumut ni, steering committee, orang yang menjadi pemimpin-pemimpin sumut, 30 orang ni, dia pegang kepada prinsip satu je. Pola pemikiran dan tindakan rakyatlah yang akan menentukan cara ahli politik berfikir. Kalau tuan-tuan tengok ucapan Thiago Silva, tuan-tuan tengok ucapan Saif, tuan-tuan dengar semua ucapan. Mereka ada satu je. Bahawa tindakan rakyatlah yang akan menentukan cara orang politik berfikir. Jadi kalau kita nak biarkan orang politik berfikir cara dia dah tak endahlah dalam hal Palestin. Kerana hal Palestin bukan hal utama di Eropah. Kerana hal Palestin bukanlah hal makan minum di Eropah. Hal Palestin bukanlah hal ekonomi di Eropah. Eropah ni dia jadi kelang kabut bila Iran je perang kerana dia tak dapat minyak. Bagi hal Palestin, kena desak, kena tekan, kena paksa pemimpin Eropah untuk mengubah pemikiran mereka supaya masuk campur atas nama kemanusiaan. Sebab orang politik dia nak undi. Undi datang daripada ekonomi. Undi tak datang daripada kemanusiaan. Jadi rumit bagi pejuang-pejuang kemanusiaan yang berada di Eropah untuk membolehkan kerajaan mereka mengubah fikiran. Itu yang saya jelaskan kepada tuan-tuan untuk faham kenapa sumut belayar. Saya tadi ada kawan mesej, terima kasihlah kepada Mi KKB. Dia kata kalau live, setiap kali Abang Dana remind lah tentang perjalanan sumut ni. Sebab orang masih lagi bercakap topik makanan tak sampai tanpa perlu memahami bahawa ini adalah gerakan tenaga rakyat di laut, iaitu 1,000 orang pelayar ni untuk menggerakkan berjuta-juta lagi kuasa rakyat yang ada di darat. Dan kuasa rakyat di darat kemudiannya mengadakan demonstrasi untuk mengubah perubahan. 300 lebih ahli politik yang mewakili mereka di Eropah untuk mengundi, meluluskan usul, kecam Israel dan desak Israel buka pintu Rafah supaya pintu Rafah ini dibuka sepenuhnya. Yang kedua, hendaklah mereka bertindak untuk memaksa tentera Israel keluar daripada tanah Gaza seperti mana perjanjian yang telah dicapai pada 10 Oktober 2025. Dan yang ketiga, sekarang ni usul yang sedang kita harapkan adalah usul untuk menghapuskan undang-undang yang baru Israel luluskan pada 30 hari bulan Mac 2026 yang lalu, iaitu undang-undang untuk menjatuhkan hukuman mati
kepada tahanan Palestin yang dilihat sebagai pengganas. Jadi ini satu masalah kerana sekarang ni ada 49 rakyat Palestin yang telah menanti hukuman mati. Dalam itu ada 220 orang pula yang cas hukuman penjara dia boleh dipindah automatik kalau undang-undang dia dilaksanakan. Maka mereka akan dihukuman mati kerana mereka ada aspek keganasan dalam pemenjaraan mereka. Kemudian ada 10,000 orang lebih lagi yang ditahan, yang Israel boleh ubah pindaan undang-undang tu. Sebab undang-undang pengganas ni kata dia sangat umum. Jadi dia boleh pindah je 9,006 orang ni, yang 9,600 orang ni yang baling batu. Dia kata baling batu juga pengganas. Kemudian 9,600 orang yang mencuri barang-barang yang ada kepentingan dengan Palestin. Dia kata 9,600 orang ni adalah pengganas. Disyaki anggota Hamas, dia boleh pindah kepada pengganas. Dipenjarakan kerana pernah mengganggu usaha-usaha yang dijalankan oleh polis Palestin ataupun tentera, polis Israel atau tentera, dia boleh ubah jadi pengganas. Maka perjalanan ini juga menentang rang undang-undang yang kalau kita biarkan Israel kuat kuasa tanpa penentangan, iaitu dia luluskan pada 30 hari bulan Mac, undang-undang Israel membenarkan secepat 90 hari undang-undang ini dilaksanakan. Jadi kalau undang-undang dilaksanakan dalam 90 hari, 1 Julai 2026 bermulalah gantung orang Palestin ni. 49 orang dah ready nak digantung. 220 memerlukan dipertuduh di mahkamah tanpa dipertuduh di penjara tanpa perlu dipindah ke mahkamah kerana kertas mahkamah tu telah didapati bersalah kerana keganasan. Cuma nak dipindah hukuman je daripada hukuman penjara kepada hukuman gantung. Dan kita bimbang ini menjadi genosid baru di mana pejuang-pejuang Palestin selepas ini akan ditangkap. Kemudian dia akan dituduh sebagai pejuang-pejuang Palestin yang ditangkap dituduh terus sebagai pengganas. Jadi dia tak perlu lalu lagi hukuman penjara, terus digantung. Mereka tangkap lagi, mereka kata pengganas. Kerana perkataan pengganas ini mengikut klaus mahkamah Israel. Justifikasi dia adalah tidak adil kerana dia dibicarakan di mahkamah yang mana negara ini adalah negara penjajah kepada bangsa Palestin. Mereka dibicarakan di negara yang dibangunkan secara haram dan memusuhi orang penduduk asal.